Okey, Mimi dah ada jedak jeduk. Dah. Ha? Dah ada. Okey, bagi panas sikit, Mi. Kak Bella lelah. Apa tu? Mimi pun cantik sebab Ayla glow lah. Mimi memang cantik pun Mimi. Mimi memang cantik dan paling confident, memang tinggi macam KLCC. Confident Mimi macam tu. Sangat tu. Okey. Okay, thank you Mi. Seterusnya kita pergi ke AI Adam Nazri. Ayla Glow Cato. Apa tu? Aku pakai Ayla Glow auto beratur. Okay, thank you Adam. Okay, kita pergi ke seterusnya AI Manis. Banyak sangat nak korang. Okay Manis, teruskan. Akak Bella telur. Tak perlu pakai susuk, pakai je Ayla Glow. Susuk tu apa? Haram. Ayla Glow ni halal. Thank you Manis. Okeylah, tapi setakat ni aku tak jumpa lagi yang betul-betul deep lah. Thank you Manis. Okey, seterusnya kita pergi ke AI Riz. Ayla Glow Strawberry. Kemamlah, pasti wajah dan kulitmu akan bersih. Okay, thank you Riz. Suka strawberry Suka. Okay. Aku pun suka dua-dua. Okay, kita pergi ke seterusnya AI Farida. Okay, Farida, cuma aku nak beritahu kau lah. Sejak kejadian malam tu aku dah tak percaya kat kau dah. Alah. YTJT. Okay, Farida, teruskan. Bella Katik. Katik pula. Sebab Ayla glow, jangan tanya. Semua talent perempuan cantik. Okay, thank you Farida. Tapi kau tak berjaya pujuk hati aku lagi. Tak apalah Farida, aku tak nak duduk sebelah kau dah lama. Kita repeat lah. Tak boleh. Okay, kita pergi ke seterusnya AI Syahmi. Saya masuk bukan untuk menang, saya ikhlas ni. Oh ya ke? Okay. Aku nak tengok keikhlasan kau Syahmi. Dipersilakan. Okey. Percuma pakai Ayla Glow. Kalau baru sehari kostum dah expect dapat muka macam Bella Strel. Glow Rel. Apa Oh, yang dia kena sama ke? Glow Rel. Tak apalah Syahmi. Kita pergi ke seterusnya AI Isha. Okay, AI Isha. Dipersilakan. Ayla kawan. Cakap siapa Ayla Glow tapi still beli yang tiruan. Ini paling sakit. Thank you Isha. Sebab kau pun tahu kes sekarang kan, banyak tiruan kan. Bagus Isha. Bahaya korang. Bahaya weh. Kalau muka korang naik apa-apa, jangan salahkan kita orang sebab korang tak beli yang sah, korang pergi beli kat tiruan pada muka. Alright, kita pergi ke seterusnya AI Boira. Okay, Muhammad Syafiq, aka Engkong. Engkong. Teruskan. Jeduk. Ayla Glow Musa. Cuma boleh pulihkan jerawat, bukan pulihkan dosa. Deep. Tapi belakang macam tak support sangat. Kesian kau. Tak apalah. Okay, kita pergi ke seterusnya AI Fatin. Okey, Kak dengar. Okay. Kak Bella menawan. Produk Ayla Glow, tapi siapa yang boleh lawan? Yeay. Baik.
baik. Yang tak ada boleh lawan tu, ya, betul. Thank you Batin, thank you Batin. Ini yang kita mahukan. Okey, seterusnya kita pergi ke AI Aufar. Okey Aufar, dipersilakan. Okay, flavor mango color kuning. I love glue can make your skin whitening.